Benar ada masalah. Ya, aku nak jumpa saya. Kami datang ni sebenarnya nak bagi doktor sedikit hadiah. Terima kasih. Wow, macam ni awak dah belajar macam ni lah. Menghargai usaha kan? Kami harap masa yang terberikan tu tak mengecewakan kami lagi. Awak pun jangan risau. Mata awak kalau tangan saya. Jadi, untuk kisah nanti, saya akan beri makan cemerlang tau. Biasa doktor. Afiq. Ya. Kau just set dah tugasan untuk kita Nadia. Tugasan apa itu? Ya, tapi itulah stres dah ada Nadia ni. Dia macam dia kasih. Faham je. Entah lah. Nina, kita relax je. Aku dah bagi hadiah kat doktor Nadia. Confirm lepas. Aku pun minggu lepas belanja dia makan. Siap bagi hamper lagi. Kau memang terbaik dah Nina. Okay, saya pun baca untuk makluman, saya ada nak beritahu awak semua sesuatu. Keputusan peperiksaan korang akan keluar. Jadi, saya dah tambahkan keputusan peperiksaan korang dekat sini. Jadi korang boleh tengok, okey? Sumpah lah. Macam tak logik je ni. Macam mana Farah dengan Nina boleh dapat 90 sedangkan aku dengan kau dapat 30 je? Ya betul. Diorang bukan buat pertangan pun. Aku rasa kan macam orang tak kena lah. Sebab aku ada nampak Farah dengan Nina masuk bilik Dr. Nadia minggu lepas. Sumpah lah. Cuba cerita. Saya pun kebetulan waktu tu saya lari depan bilik pensyarah. Ada bau macam rasuah. Ya betul. Aku rasa kita kena pergi dapur dekat SPRM. Aku setuju. Tak apa, nanti aku dengan Afiq akan pergi dapur dekat SPRM. Jom. Jom. Terima kasih di atas laporan yang Encik sampaikan sebentar. Dalam berkenaan dengan laporan tersebut, pihak kami, SPRM, akan menjalankan siasatan secara terus bagi menjalankan siasatan ini. Kerana samping itu juga, pihak kami juga akan menjalankan tindakan undang-undang sekiranya terdapat bersalah yang melakukan tindakan rasuah ini. Encik, terima kasih. Doktor, tadi berjumpa ni sebenarnya beritahu yang tadi ada majlis baru. Ya, doktor boleh tengok lah. Awak ni dah risau. Sebenarnya dia akan bagi makan yang cemerlang untuk awak. Tapi awak kena faham lah. Kalau kita macam ni, kita kena ada orang kata untuk menghargai pensyarah. Tak apa doktor. Sebenarnya ini sedikit hadiah dari kami untuk projek baru ni lah doktor. Terima kasih. Sama-sama sudah bertemu. Assalamualaikum, saya Encik Fazif daripada SPRM. Jadi saya hadir ke sini menyiasat bahawa terdapat laporan daripada kalangan pelajar yang mengatakan bahawa terdapat rasuah berlaku di antara pelajar dan juga pensyarah. Apa ni? Siapa lapor?
Berkenaan laporan tersebut, pendapat di kalangan pelajar dan juga laporan terhadap SPRM yang menunjukkan bahawa terdapat kesalahan yang masuk dalam gejala rasuah ini. Jadi pelajar tersebut mempunyai keadilan dalam institusi akademik ini. Saya rasa cikgu saya faham kot, tak ada lagi kes-kes macam tu. Dengan suapan, Ini bukan, tak ada kan? Cakap dia mestilah tak ada. saya rasa tindakan semua itu adalah salah kerana ianya akan menyalahi di dalam fakta bagi di antara pelajar yang bersyarat. Berkenaan laporan tersebut, saya mempunyai ini sebagai kesesatan pada laporan undang. Jadi saya harap pihak puan ketiga dapat ada kembali bersama saya. Kita belajar untuk berjaya dengan usaha, bukan dengan duit. Kalau kita semua diam, budaya rasuah akan terus hidup. Nasib baik ada yang berani bersuara. Terima kasih SPRM. Ibu tadi dapat dari markah yang palsu. Kami pihak SPRM sentiasa komited untuk membenteras gejala rasuah. Jadi, gejala rasuah ini tetap akan berlaku walaupun anda semua berada di kampus. Kami tolak rasuah. Ilmu itu amanah, bukan untuk dijual beli.